semua, selamat datang ke dunia reka bentuk dan teknologi ataupun RPT. Mesti semua dah tak sabar nak masuk bengkel dan hasilkan projek-projek yang hebat kan? Jadi, hari ni, jom kita mulakan pengembaraan kita. Cuba bayangkan, inilah dia, hari pertama kita berdiri depan pintu bengkel dengan cikgu. Wah, kat dalam ni penuh dengan macam-macam alatan dan bahan untuk kita berkarya. Nampak best sangat kan? Inilah taman permainan kreatif kita. Tapi, kejap. Sebelum kita jadi pencipta yang handal, kita kena jadi nombor 1 dalam bab keselamatan dulu. Sebab apa? Sebab dalam bengkel nak seronok boleh, tapi selamat tu wajib. Dan itulah misi kita hari ini. Okey, jom kita mulakan jelajah kita. Ini peta pengembaraan kita untuk hari ini. Kita akan tengok peraturan asas bengkel, lepas tu cara nak jaga keselamatan diri, macam mana nak guna alatan dan bahan dengan betul. Dan akhir sekali, macam mana nak jadi juara keselamatan. Dah sedia? Jom! Baiklah, perhentian pertama kita, peraturan asas bengkel. Cuba kita anggap bengkel ni macam rumah kedua kita. Macam kat rumah, mesti ada peraturan kan? Tujuannya supaya semua orang rasa selamat dan selesa. Selalunya, benda pertama yang cikgu akan cakap pasal beg sekolah. Mesti ada yang tertanya-tanya, "Cikgu, kenapa beg tak boleh bawa masuk?" Soalan yang sangat bagus tu. Dan ada sebab yang penting sangat tahu kenapa. Inilah jawapannya. Beg kita kena letak elok-elok kat tempat yang dah disediakan di luar. Tujuannya supaya laluan dalam bengkel sentiasa lapang. Cuba bayangkan kalau beg bersepah atas lantai. Alamak, senang sangat kita atau kawan-kawan nak tersadung dan jatuh. Bahaya kan? Okey, selain daripada beg, ada beberapa lagi peraturan penting. Pertama, sebelum mula kerja, buka semua tingkap dan pintu. Biar udara segar masuk, barulah selesa. Paling-paling penting, sentiasa dengar arahan cikgu. Dan bila dah siap, jangan lupa kemas meja dan bersihkan bengkel. Ini tanggungjawab kita bersama tau. Baik, peraturan bengkel dah tahu. Sekarang kita nak fokus pada orang yang paling penting sekali dalam bengkel ni. Siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri. Keselamatan diri kita adalah nombor 1. Jadi, macam mana nak jaga diri? Senang je. Pertama, pakai pakaian yang kemas dan kasut yang tutup semua jari kaki, okey? Kalau ada yang rambut panjang, jangan lupa ikat kemas-kemas. Kita tak nak rambut tersangkut kat mana-mana. Dan untuk yang pakai tudung, pastikan tudung dimasukkan ke dalam apron. Simple je kan? Okey, diri kita dah selamat, bengkel pun dah kemas. Sekarang, tibalah masa untuk bahagian yang paling ditunggu-tunggu, guna alatan dan bahan. Jom kita belajar cara nak berkawan baik dengan semua alatan dalam ni supaya kita boleh cipta macam-macam benda yang hebat. Ada 4 langkah mudah yang kita kena ingat selalu. Pertama, nak guna apa-apa pun, minta izin cikgu dulu. Kedua, guna alatan tu ikut cara betul yang cikgu dah ajar. Ketiga, dah siap guna, kenalah bersihkan. Dan keempat, pulangkan balik ke tempat asalnya. Senang kan? Ingat 4 langkah ni ya? Dan yang ini, tolong dengar betul-betul ya. Ini peraturan yang paling penting. Bila tengah pegang atau guna alatan, tak boleh main-main, tak boleh bergurau senda, tak boleh usik kawan. Fokus kita kena 100%. Alatan ni pembantu kita, bukan barang mainan. Okey? Janji? Untuk bahan-bahan pun lebih kurang sama. Tak pasti cara nak guna? Tanya cikgu. Guna elok-elok, jangan membazir tau. Kalau ada yang tumpah, cepat-cepat bersihkan. Kita tak nak ada kawan kita yang tergelincir. Dan dah siap, simpan balik bahan tu kat tempat yang betul dan selamat. Ya, dan dengan ini, tamatlah jelajah keselamatan kita. Bila anda dah tahu dan faham semua peraturan ni, anda bukan lagi murid biasa-biasa. Anda kini seorang juara keselamatan bengkel. Tahniah semua! Jadi, ingat ya kawan-kawan, peraturan keselamatan ni semua dibuat bukan nak susahkan kita. Langsung tak. Peraturan ni ada untuk pastikan bengkel ni jadi tempat yang selamat supaya kita semua boleh terus belajar, berkarya dan berserongok tanpa risau. Sebelum kita selesai, saya ada satu soalan terakhir untuk anda. Daripada semua yang kita dah belajar tadi, cuba fikir, apakah satu peraturan yang anda rasa paling penting yang anda akan ingat sampai bila-bila? Fikirkan jawapannya ya. Jumpa lagi dan selamat berkarya.